Malaysia dengan ini mengutuk keras serangan rejim Zionis Israel dan Amerika Syarikat terhadap Iran. Dan kita berpandangan bahawa tindakan ketenteraan yang berterusan ke atas negara bebas dan merdeka Iran, betapapun perbezaan dasar dan sikap terhadap negara tersebut, tentunya sebagai kerajaan kita bertanggungjawab untuk memelihara dan menjamin keselamatan rakyat Malaysia supaya keberadaan mereka di sana dapat dijamin keselamatannya. Ramai yang terkandas akibat penutupan ruang udara dan gangguan penerbangan, dan sebahagiannya memang sudah menetap dan bekerja di sana. Sebahagian lagi adalah pelancong dan jemaah umrah. Jumlah yang besar adalah yang berdaftar bertugas di rantau Timur Tengah yang mencecah lebih 29,112 orang di kalangan yang berdaftar dan tidak berdaftar. Kita, terutamanya Wisma Putra, sedang memantau dari dekat. Sebahagiannya dibantu oleh kedutaan dan menghubungi sekiranya memerlukan kerjasama membawa pulang, walaupun terbantut sekarang kerana tersekat penerbangan. Penerbangan dibolehkan dari Arab Saudi, tapi di negara lain masih lagi belum mendapat kepastian.